Duit dan habis. Yuran pun aku belum bayar lagi. Duit makan, apatah lagi. Memang tak cukup. Mate, kau okey ke? Nampak macam stres je. Kau okey je. Cuma itulah, tekan sikit. Duit aku dah nak habis. Kau tak boleh pinjam dengan family kau ke? Pinjam dengan family. Macam mana? Ayah aku pun kerja kampung je. Dia tak cukup duit lagi minggu ni. Sabar tau, man. Memang? Ini? Apa ni? Okey ke? Muka macam tak sempat tidur je. Okey je, mungkin dah week 14 kan? Busy sikit. Yo, kau man. Kau sebarang tak ada duit sekarang ni. Cuba jujur. Apa yang kau masukkan ni? Korang ada job sikit nak nikah ni. Cepat sikit kan dapat duit. Job? Job apa? Okay, yang macam gini. Hang kan selalu masuk bilik tu kan? Betul? So, apa salahnya hang masuk tu, hang ambil jawapan untuk kuis minggu depan? Tak betul ni, sandah ni. Jadi relax lah. Apa you suruh kau keluar orang pun? Tapi benda ni mesti sandah. Takkan aku nak buat. Relax ah. Relax. Benda ni orang dah buat zaman sekarang. So, santai. Nah. Ni 300 ambil je dulu. Aku akan bagi lagi 300 selepas anda bagi jawapan. Okay? Boleh? Aku tak tahulah. Ni salah ni. Yang kau tak banyak fikir dah. Kadang-kadang nak hidup ni, kita kena fikir sendiri kita dulu tau. Hang nak tunggu dapat ke? Kau nak settlekan masalah. Lek, ni 300 dulu. Aku akan bagi lagi 300 selepas anda bagi jawapan nanti. Lek, Asyik, jom. Hang nak tunggu lapar ke? Kau nak settlekan masalah. Aku cuma nak selesaikan masalah aku. Weh, korang tengok ni. Apa dia tu? Ada orang nak bocorkan soalan kuis Dr. Wan. Yo, serius lah? Weh, teruk mat macam tu. Weh, siapa yang berani yang buat macam ni? Weh, tak tahu tu, tak tanggungjawab betul lah. Orang lain sesuai bayar belajar. Kalau aku tahu siapa yang buat memang aku bagi dia, memang bagi betul-betul aku bagi. Aku setuju dengan kau. Aku join sekali. Tak kira lah benda yang buat.
Mel. Aku nak tanya benda boleh tak? Tapi kau kena jujur. Tanya apa? Kau ke yang bocorkan soalan hari tu? Aku terpaksa dah. Sebab apa? Sebab duit. Aku dah tak tahu nak buat macam mana dah. Aku faham kau susah. Tapi ini bukan alasan untuk kau ambil rasuah. Aku ingat bila aku dapat duit ni, selesailah masalah aku. Tapi kau dapat tenang ke sekarang? Hasil rasuah itu haram, men. Walau macam mana terdesak sekalipun. Hari ni mungkin kau dapat duit. Tapi dalam kelamaan, benda itu akan rosakkan diri kau sendiri. Dam. Aku menyesal, Dam. Kalau kau betul-betul menyesal, baik kau betulkan balik apa yang kau telah buat. Ya, masuk. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, ya, men. Sila duduk. Doktor, sebenarnya saya nak mengaku sesuatu kat doktor. Sebenarnya saya yang bocorkan soalan kuis tu dan saya yang ambil gambar dan beri dekat Faris sebab dia bayar saya. Amir, kenapa awak buat macam tu? Saya minta maaf sangat-sangat, Doktor. Saya terlalu fikir pasal duit sampai saya tak boleh beza yang mana betul yang mana salah. Dan sekarang saya sedar yang duit ni memang tak pernah buat saya tenang pun. Amir, awak sendiri tahu kesusahan bukan tiket untuk menggadaikan integriti. Awak sendiri faham kan? Saya faham, Doktor. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya betul-betul menyesal.